Kalau period datang tiba-tiba tanpa warning, tak ada cramp, tak ada spotting awal, tak ada apa-apa signal, terus dia datang keluar macam tu je, itu sebenarnya tanda hormon anda tengah tidak stabil. Period yang muncul macam stomach ni biasanya berlaku bila ovulation tak stabil. Jadi untuk wanita yang ada PCOS pula, sindrom ni memang common lah berlaku. PCOS buat cycle jadi tak boleh dijangka. Kadang-kadang heavy, kadang-kadang tak ada datang langsung, kadang-kadang dia datang terus. So bila hormon naik turun tak tentu masa ni, badan pun of course akan affected. Itu sebab awak akan rasa, kenapa tiba-tiba boleh datang, semalam okey, hari ni tiba-tiba period, dan yes, itu semua tanda hormon out of sync. Kadang-kadang period yang datang tanpa warning juga boleh jadi lebih menyakitkan ataupun dia boleh jadi heavy daripada kebiasaan sebab hormon dia tak stabil seperti biasa. Kalau tengah cuba nak hamil, period yang datang tiba-tiba macam ni menunjukkan ovulation tu dia tak teratur. So of course bila ovulation tak jelas, waktu kesuburan kita tak boleh nak predict, and TTC tu proses dia akan jadi terganggu. So untuk tahu punca period datang mengejut, setiap bulan kita biasanya akan cadangkan untuk buat blood test lah sebab nak tengok hormon, dan juga kita akan cadangkan untuk buat ultrasound nak tengok keadaan ovary, sebab ada kita nak tengok lah sama ada cycle tak stable ataupun ovary ada problem dalam tempoh jangka masa yang tertentu. So semua ini ada rawatannya. Bila hormon stabil, cycle tu jadi lebih mudah kita nak jangka. Yang penting jangan anggap period yang datang mengejut ini ataupun tanpa warning ini sebagai perkara yang normal. Kalau setiap bulan jadi macam ni, itu tandanya badan anda perlukan bantuan untuk nak stabilkan hormon itu kembali. So, kalau awak perlukan bantuan, awak boleh terus kontak Poliklinik Anak Jasin Melaka. Kami sedia membantu.